Alamak geng, tak padan lah. Ikan pergi mana habis? Trek. Mau tengok geng. Alah, sapu tak padan dengan ikan, dia telan geng. Oh, trek geng. Oh, alhamdulillah. Ikan apa tak pasti. Ui, kasar. Trek geng. Alhamdulillah trek. Betul. Jom, trek sapu. Jangan rapu geng, trek. Okey. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Alhamdulillah, hari ni aku ada kesempatan untuk turun mancing lagi. Alhamdulillah, dapat kita bersama lagi hari ni. Hari ni walaupun dalam pukul 3.48, nak dekat pukul 4 lah. Aku pun baru sampai. Ni ada lagi member kawan aku, sahabat-sahabat kita, ada lagi 2 orang on the way mai. Itu Amir dengan Ustaz. Tunggu depa mai ni. Itulah sementara tunggu depa mai. Aku hari ni aku bawa 2 batang rod lah. Satu aku umpan, aku bawa udang hidup. Udang hidup dalam 20 ekor lebih lah. Lepas tu roti ada bawa sikit. Dia ada main loban tengok. InsyaAllah kalau ada kan. Okey geng. Mana yang dah support aku ucapkan terima kasih. Aku doakan semoga sihat-sihat selalu, panjang umur, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Itu sajalah yang dapat aku sampaikan. Okey geng, tanpa membuang masa geng, kita layan geng, kita layan tanpa membuang. Lo ni ayak tengah pasal naik hari ni, ayak tinggi ni hari ni. Okey geng, kita layan geng. Alamak geng, tak padan lah. Ikan pergi mana habis?
straight. Mau tengok geng. Alah. Sapu. Tak padan dengan ikan, dia telan geng. Kecil ni ah. Aku nak lepas balik ikan ni. Sat ah. Mana ni? Sat aku nak buang. Sat. Bawa tenang dulu. Ikan halus. Tak padan geng. Nak ambil. Kecil sangat. Ikan kecil. Okey je. Dah lepas balik je. Halus sangat. Dia punya bapak-bapak, abang-abang semua orang dah ambil ya. Elok-elok. Yo, dia telan tu. Ya Allah. Telan pun tu. Alhamdulillah. Ha. Balik. Dia geng. Kecil. Tahu tu dia telan udang tak padan. Loban ni tak nampak macam hidung. Mana ni geng? Kecil. Dia pun duduk menjerit. Dapat ikan bah. Udang hari ni sih. Apang kupang. Ni ambil kau ni. Panas lagi kau tu. Panas, panas. Panas lagi kau tu. Baik sini dulu. Oh, strike geng. Oh, alhamdulillah. Ikan apa tak pasti. Ui, kasak. Kapu. Ui, kapu sak. Jaga. Kapu sak geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Kilo ni. Mulut temenung tu.
Oh, kasar. Apa besar? Alhamdulillah. Dah, geng. Dia apa besar, geng. Dah, geng. Pakai temenung, potong 2. Besar, geng. Besar. Aku dapat anak dah tadi, aku lepas balik. Dia bagi bapak. Alhamdulillah. Tengok Amel boleh dandang. Nak balik. Harun. Kerja tentu tadi. Ha. Aku tumpang tempat hang tak. Ambil lah kawan beli tu kau ambil lah. Besar tau. Kau tengok geng. Saiz ni kalau nak jumpa susah lah. Lama-lama sekali lah kau jumpa. Alhamdulillah. Rezeki. Tu lah untung kita berkawan. Main dengan kawan-kawan. Kadang tak ada rezeki kat kita. Dah dekat kawan-kawan. Macam tu lah. Alhamdulillah. Tapi aku tak kumpul lah geng. Aku release balik lah tadi. Enak lah. Dia bagi bapak. Saya mak pula. Tak itu dah apa ni. Tempat dia. Tempat dia kayu tu. Tak pumbuh depan tu pun boleh. Kau ikan golam tu lepas. Ikan golam tu lepas. Mana golam jauh ni. Dia makan termenung kan. Termenung potong sekok. Potong 2. Oh, dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Casting. Menung potong tadi. Ha? Kalau? Castingnya macam mana? Kasak. Oh. Bakar tak meh. Kebetulan lintas depan dia kot. Dia nak angkat, nak pindah. Bala-bala buak. Rezeki. Ni depan ni. Tadi yang dapat halus tu depan ni kok. Kaki duk balut lagi geng. Kawan ketak tangan nak main mengai dah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok member boleh, kita pun semangat lah. Teduh lah tu, boleh duduk lah tu. Saya duduk rasak lah tu ni dalam setengah jam ni. Tapi kan. Kat. Dia keluar tau. Dia orang jala pula. Okey geng, jom. Kita pindah spot tu. Oh, ambil strike tadi padu lah. Pindah spot. Tengok orang sakit ni. Apa tengok geng tu kaki dia duk balut tu. Dia jatuh pergi mengai kat pulau jok-jok. Calak habis. Dia duduk rumah lama kan, dia tak boleh ada ketak kaki dia main kok.
Ada makan ni. Campur tak tahu. Dia macam ni. Lama ke duri. Memusing. Lama. Ni cakup lama ni bau umpan. Strike geng. Alhamdulillah strike. Tak tahu gambar. 9. Strike 9 geng. Nak jatuh dulu lah. Sembilan geng. Alhamdulillah rezeki. Ambil tak? Player boleh tak? Dalam beg plastik tu. Aku ingat sekap merah lah. Melengkung rok-rok. Oh. Weh, ada belanok. Pakai belanok wapung air je. Nak tahu dah senangi. Hari tu lepas naik pari ni 5 kilo. Alhamdulillah geng. 9. Ha. Yang hang pacok di batu tu pakai pelampung ah. Oh. Buang cair. Buang sengat. Jangan kot sana kot ni. Tak ya. Aku dah lapar dah tadi. Menung hang. Dapat ke lama. Malah lah aku. Dapat ke lama. Bukan tak mau buat kerin banyak ah. Kita bagi dia ada kawan. Jual mantai dua-dua kali pun. Ni, kali sini. Woi. Kau. Apa ada sini tak payah bantu orang. Pasir hari ni.
Yo, straight kapu. Buat ni rahsia ni. Buat rahsia. Dia kapu geng. Straight. Apa buat ni apa mau? Okey. Assalamualaikum geng. Lo 6 singah. Alhamdulillah. Ada juga hasil hari ni. 9 kapu. Okey geng. Terima kasih. Ya, aku nak tunjuk hasil kat hangpa. Balik lah, takut sekali tak ada nak cakap. Ni dia hasil. Alhamdulillah. Ni dia hasil. Ni dia hasil. Alhamdulillah. Ada 9 dah kapu. Udah kapu ni besar. Ayak kering lah. Ya. Hasil kita ni. Ni dia punya suasana lah. Ni aku main dekat Tanjung Asam ni. Tanjung Asam. Okey kan. Apa nanti jumpa aku di next video kan. Okey. Assalamualaikum.